Budak rempit bocah tak? Budak rempit kena respect guys. Aku rasa aku kena explain guna whiteboard lah. Dalam masyarakat Melayu moden kat Malaysia, dia ada hierarki tau. Golongan pertama, paling bawah sekali. Ini panggil kelas bawahan, rakyat biasa. Rakyat biasa yang menganggur. Lepas tu lapisan kedua, kita ada buruh. Buruh pekerja, orang kerja kerajaan dan sebagainya. Atas lagi, buruh yang elit, maknanya golongan profesional yang dia still buruh, dia still pekerja, tapi gaji dia mahal. Lepas tu kita ada bangsawan, kaya, ada kuasa, aristokrat, gitu. Ini apa? Top politician. Top politician dan juga Illuminati, geng yang mengawal di sebalik, geng-geng yang mengawal negara di sebalik tabir. Mesti korang tanya, habis tu atas sekali ni apa? Apakah atas sekali ni? Atas sekali ni adalah dia macam organized crime ataupun kumpulan yang berkuasa. Dia macam mafia, juga dikenali sebagai rempit. So atas sekali, rempit dia berada di top hierarki dalam masyarakat Melayu moden dekat Malaysia. Ni ramai orang tak faham. Ramai budak-budak, ramai orang, dia suka hina rempit dan menganggap rempit ni macam geng-geng bawah ni. Guys, okay, maybe korang tak percaya kan? Maybe korang tak percaya. Kenapa rempit? Rempit kan tak ada pendidikan. Kenapa rempit atas sekali? Okay, dengar aku cakap. Persamaan rempit dengan mafia, dia macam mafia ataupun Yakuza. Kalau Yakuza kat Jepun, Itali mafia. Kat Malaysia kedai rempit. Okay, apa persamaan dia? Okay, pertama, rempit ni network dia besar gila babi. Network dia sangat besar. Orang yang mampu exploit market rempit biasanya kaya. Cuba korang tengok rempit yang top, yang mana dia ada follower dia, mostly follower rempit, biasanya dia kaya. Sebab tu influencer dia banyak tunggang market rempit. Even politician pun dia sangat menghargai market rempit. And banyak parti yang menang disebabkan market rempit. Benda ni real guys. Jika satu parti tu disokong oleh rempit, maka parti tu sangat-sangat kuat. Tu korang kena faham. Sebab tu aku cakap rempit ni dia atas daripada politician lagi. And Illuminati pun sangat-sangat menghargai geng-geng rempit. Sebab apa? Dia ada kuantiti dia banyak, dia sangat-sangat connected, and dia orang muda. Faham? Jarang rempit tua. So rempit ni sangat-sangat dihargai oleh Illuminati guys. Kalau geng Illuminati pun hargai rempit, kenapa korang tak boleh hargai? So the first thing dekat Malaysia, kalau korang nak hidup aman, pertama korang kena respect rempit. Kena respect hierarki tertinggi. Korang rasa korang hebat, saya ada PhD, saya ada master, saya educated. Tapi educated duduk bawah ni je. Jadi buruh ataupun buruh yang elit tu je korang. Rempit atas lagi. Sebab tu kita ada 4 aturan. 4 art. Art pertama, religion, agama. Religion. Kedua,